bila nak cuti ni, dia akan cakap, kita orang ni dah ada anak bini. Jadi akan cuti. Korang tu muda lagi, kerja je. Tu yang Aku aku kepala bapak dia. Kalau ada orang cuti, aku paling tak suka bila ada orang berumur kat dalam kedai, dalam company tu. Faham tak? tak suka orang berumur Dia macam bila nak cuti ni, dia akan cakap, kita orang ni dah ada anak bini. Jadi akan cuti. Korang tu muda lagi, kerja je. Tu yang Aku kepala bapak dia. Betul. Aku Macam dia seorang ada family, habis kita ni tak ada family. betul. Aku memang membuat-buat. Tak kisahlah kau dah kahwin ke, kau dah apa ke. Kalau boleh, gila-gila lah cuti tu. Betul, tolong Kau lah. janganlah pentingkan diri kau. Buat kau. Magak. Tapi Alhamdulillah kalau macam aku tak ada lah pengalaman aku macam tu. Oh, kau tak ada kan? Tak ada. Sebab tak ada Okay, yang aku ada. kau. Aku ada. Kau bayangkan biasanya Yat, tolonglah faham kita orang ada anak bini. Macam kepala otak kau. Kita orang mentang-mentang kita orang bujang, kita orang tak payah spend masa dengan family kita orang. Wah, alasan dia. Aku memang naik angin. Aku memang naik angin. Tapi itulah, kau nak marahkan orang tua. Tapi aduh, kau time ni lah kau nak spend dengan anak bini. Hari-hari lain tak nak kau spend dengan anak bini. Itu tu. Tak cuti tak nak pula.